Dalam beberapa hari kebelakangan ini, simbol baru ini muncul dalam WhatsApp anda. Ia adalah kecerdasan buatan Meta yang aktif dalam telefon anda. Masalahnya, ia sedang mengumpul data anda. Anda boleh klik pada simbol itu dan tanya sendiri data apa yang ia kumpul. Data tersebut termasuk kandungan perbualan, audio, teks, foto, nombor telefon, alamat anda melalui IP dan senarai kenalan telefon anda. Untuk hapuskan semua yang Meta tahu tentang anda, buka WhatsApp anda, klik pada simbol itu, kemudian type kod ini, --reset AI. Ia akan padam semua data anda secara automatik sehingga hari ini, tapi ia akan terus mengumpul data anda selepas ini. Untuk halang ia daripada mengumpul data anda lagi, simpan video ini dan kongsi kepada semua kawan anda dan komen nak jika anda baca sampai sini. Buka pelayar telefon anda dan type exact tag. Klik hasil pertama tu, lepas tu pergi ke 3 garis menu tu. Korang tekan kat WhatsApp ni, lepas tu tekan kat tempat yang saya tunjuk tu untuk buang WhatsApp dari Meta. Bila korang dah dalam app tu, pergi kat mulanya aktif, dia akan kesan versi WhatsApp korang dan semak sama ada Meta aktif dalam WhatsApp tu. Dalam beberapa saat je, dia akan berjayanya aktif dan siapkan prosesnya. Sekarang korang akan dapat lebih banyak keselamatan dalam WhatsApp korang. Tengok tu, dia akan buang terus sepenuhnya. Komen enak kalau korang sampai sini.